Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah. Nama saya Mazah binti Mak Nuri bernombor matrik C25A2967. Pada hari ini saya akan membentangkan poster yang bertajuk Alat Muzik Tradisional Malaysia iaitu serunai dengan tema Tiupan Warisan Irama Tradisi. Serunai merupakan salah satu alat muzik tradisional Melayu yang sangat terkenal di Malaysia. Alat muzik ini dimainkan secara ditiup dan menghasilkan bunyi yang nyaring, merdu serta berirama. Bunyi yang dihasilkan mampu menghidupkan suasana dalam pelbagai persembahan tradisional dan menjadi lambang kekayaan seni budaya masyarakat Melayu. Yang pertama ialah pengenalan. Serunai ialah alat muzik tradisional Melayu yang tergolong dalam kategori alat muzik tiupan. Ia telah digunakan sejak dahulu lagi dalam pelbagai persembahan kebudayaan dan upacara tradisional. Antara persembahan yang menggunakan serunai ialah wayang kulit, mak yong, silat, dikir barat serta pelbagai acara kebudayaan dan perayaan masyarakat Melayu. Selain berfungsi sebagai alat hiburan, serunai juga menjadi simbol warisan budaya yang diwarisi daripada generasi terdahulu dan masih dipelihara sehingga kini. Yang kedua ialah huraian. Serunai diperbuat daripada kayu keras seperti kayu cengal atau kayu kemuning yang tahan lama. Pada badannya terdapat beberapa lubang jari yang membolehkan pemain menghasilkan pelbagai nada muzik. Serunai memainkan peranan sebagai membawa melodi utama dalam sesuatu persembahan. Bunyi yang dihasilkan adalah jelas, kuat dan nyaring, menjadikannya mudah didengari walaupun dimainkan di kawasan terbuka. Untuk memainkan serunai, seseorang memerlukan kemahiran mengawal pernafasan serta pergerakan jari yang tepat. Oleh sebab itu, memainkan serunai memerlukan latihan dan pengalaman yang berterusan. Yang ketiga ialah kategori alat muzik. Serunai tergolong dalam kategori aerofon. Aerofon ialah alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui getaran udara apabila pemain meniup alat tersebut. Dalam serunai, udara yang ditiup akan menggetarkan lidah atau red. Getaran ini menghasilkan bunyi manakala lubang-lubang jari digunakan untuk mengubah pik atau nada muzik. Oleh sebab itu, serunai dikategori sebagai alat muzik tiupan atau aerofon. Yang keempat ialah ciri-ciri reka bentuk. Sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri reka bentuk serunai. Serunai mempunyai 5 bahagian utama. Pertama ialah lidah atau red. Bahagian ini diperbuat daripada buluh nipis dan berfungsi sebagai sumber getaran utama apabila ditiup. Kedua ialah tempat meniup. Bahagian ini terletak di bahagian atas serunai, digunakan oleh pemain untuk meniup udara ke dalam alat muzik tersebut. Ketiga ialah lubang jari. Kebiasaannya, terdapat antara 6 hingga 7 lubang jari pada badan serunai. Lubang-lubang ini ditekankan menggunakan jari bagi menghasilkan pelbagai nada. Keempat ialah badan serunai. Badan serunai diperbuat daripada kayu keras dan berbentuk panjang serta berongga bagi membolehkan udara mengalir dengan baik. Kelima ialah corong. Corong berada di bahagian bawah serunai dan berbentuk lebar. Fungsinya ialah menguatkan bunyi serta menjadikan suara serunai lebih nyaring dan jelas. Kesemuanya bahagian ini saling melengkapi untuk menghasilkan bunyi yang indah dan berkualiti. Yang kelima ialah fungsi. Serunai mempunyai beberapa fungsi penting. Fungsi pertama ialah digunakan dalam pelbagai persembahan tradisional seperti wayang kulit, mak yong, silat, dikir barat, teater tradisional dan perarakan kebudayaan. Fungsi kedua ialah menjadikan alat muzik utama yang mengiringi persembahan dengan memainkan melodi utama dan mewujudkan suasana yang lebih meriah. Fungsi ketiga ialah melambangkan identiti, warisan dan kekayaan budaya masyarakat Melayu. Oleh itu, serunai bukan sahaja sebuah alat muzik, malah menjadi simbol budaya yang perlu dipelihara. Yang keenam ialah cara memainkan serunai. Cara memainkan serunai adalah meniup pada bahagian lidah atau red sambil menekan lubang-lubang jari untuk menghasilkan nada berbeza. Pemain perlu mengawal pernafasan dengan baik supaya bunyinya dihasilkan stabil dan berterusan. Selain itu, pergerakan jari juga perlu pantas dan tepat bagi menghasilkan melodi yang menarik. Gabungan teknik pernafasan dan kemahiran jari inilah yang menghasilkan irama yang serunai, yang merdu serta memberi kesan kepada pendengar. Akhir sekali,
Rumusan. Sebagai rumusan, serunai merupakan salah satu alat muzik tradisional Melayu yang sangat bernilai dari segi seni dan budaya. Walaupun telah wujud sejak sekian lama, serunai masih digunakan oleh pelbagai persembahan tradisional sehingga hari ini. Hal ini menunjukkan bahawa alat muzik ini masih relevan dan dihargai oleh masyarakat. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah menghargai, mempelajari dan memelihara warisan budaya seperti serunai supaya tidak pupus ditelan zaman dan dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.